Di peringkat pendidikan tinggi, kita tak wajibkan bahasa Melayu dan sejarah. Tapi mulai tahun ini, kita akan perkenalkan mata pelajaran umum yang telah dirombak semula dan diajar dalam bahasa Melayu di seluruh universiti awam dan swasta bagi pelajar Malaysia, iaitu isu perlembagaan, isu sejarah Malaysia, itu dimasukkan dalam kurikulum. Dia tidak terlalu menekan, kerana kita tidak membebankan anak-anak dalam pelbagai bidang dan disiplin yang memerlukan tumpuan yang lebih. Tapi saya tidak fikir wajar bagi anak Malaysia yang tak faham perlembagaan negara, anak Malaysia yang langsung tidak mengerti sejarah negara, tidak munasabah. Kalau mau selamatkan negara ini, biar semua anak kita menguasai pengetahuan basic asas tentang perlembagaan dan sejarah. Dan ini dalam mata pelajaran umum.